Jenazah yang ada hutang, rohnya tergantung. Hutang, tak ada orang boleh lari pada hutang barangkali pada zaman ni. Saya pun ada hutang saya, hutang kereta, hutang rumah. Tapi berbeza hutang berjadual dengan hutang tidak berjadual. Berarti kalau kita dengan konteks pada waktu ni PTPTN, hutang berjadual, maka bayarlah hutang berjadual ini. Jangan ditangguh-tangguhkan, jangan dilewat-lewatkan, sebab pernah satu waktu tu Nabi SAW ada sebuah jenazah ataupun seorang jenazah. Nabi datang, Nabi tanya kepada para sahabat, adakah jenazah ini ada hutang? Maka sahabat kata ada. Maka seolah-olah pada waktu itu perawi tu nampak bahawa Nabi tak nak solatkan jenazah dia. Maka datang sahabat lain beritahu, ya Rasulullah, hutang jenazah ini ya Rasulullah dengan nilai 2 dinar, lebih kurang dalam RM6,000, aku tanggung ya Rasulullah. Maka pada waktu itu Nabi solatkan. Tapi apa moral the story kat sini? Muncullah sahabat tu, ada sahabat yang nak tanggung hutang, tapi hutang kita kalau banyak, siapa nak tanggung? Maka janganlah kita hari ini menangguhkan hutang sebab risau. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi cerita tentang jenazah yang ada hutang, rohnya tergantung. Rohnya tergantung. Rohnya tergantung. Maka tolong sangat-sangat usahakan bayar hutang kita secara berjadual, berkala, ada usaha. Jangan nampak kita hari ini mengelak pada hutang, lari daripada tanggungjawab. Jadi kat sini tolong jadi manusia bertanggungjawab, sebab Muslim yakni mukmin, orang itu adalah ciri-cirinya adalah bertanggungjawab. Semoga roh kita diangkat terus, roh kita ini mudah untuk pergi ke alam seterusnya, insya-Allah.